TikTok. Tak YouTube. Saya YouTube. Saya Sewit Peterbia U1. Bismillah. ASMR. Duduk. Sedap weh. Form dia ni unik. Ini nama dia Ahmad Ruby. Dari Brazil tapi dia Geisha. So Geisha ni kopi antara paling mahal dalam dunia. So Black Geisha tu maknanya macam Mosanti. Yelah ya. Dia tak pedas lah. Dia black tone lah. Yang ni dia kata dia ada rasa pisang, banana and ada juga rasa mango. And the next one ni akak ni recommend yang ni guys. Which is yang dia memang cari lah, yang rasa-rasa macam lebih kurang seakai ke watermelon guys. Bukan RM300 guys, di RM40 guys, tapi dia lembab, so nampak RM300 lah. Thailand mana? Ha? Mana? So guys, total di match hari ni hampir RM200 lah tak ada. So guys, untuk vlog hari ni dia nak share dengan korang. Dia sebenarnya sekarang dekat Kelantan Coffee Week. So tak silap dia guys, ni dia orang punya first time untuk coffee punya event. So ya, dia tak tahu apa yang ada kat sini. Tapi tadi dekat Sokmed dia ada tengok banyak kopi-kopi yang luar, dia orang mari buka booth ini. Tapi kebanyakan je kopi daripada Naratiwak guys, ataupun dari selatan Thailand guys. So guys, untuk coffee event kali ni dia orang buat dekat Gelanggang Seni Kota Baru. Dia pun hari tu pernah juga mari masa kecil-kecil dulu, sebab sini kebanyakannya ada event-event yang macam ilmiah, ada event-event buku, lepas ada event-event bandar tak silap dia. So ni mungkin kali kedua ataupun kali ketiga dia mari sini. Dia rasa dia nak beli coffee bean sekali. So ya guys, jom follow dia, kita tengok apa yang ada dekat sana. I'm dying. I know you're playing your part, but baby it's breaking my heart. So guys, belakang dia sekarang ni tengah ramai guys. Sebabnya belakangnya ada persembahan wayang kulit guys. Tapi tu lah, disebabkan ramai sangat orang, jadi dia tak nak masa depan tu. So tak dapat nak record video and moment yang ada dekat belakang ni guys. So ya guys, sekarang dia dah berpecah dah dengan Mami and the gang tadi. So jomlah guys, korang follow dia. Kita pusing-pusing, kita tengok kopi apa yang ada dekat sini. The world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. So guys, untuk Kelantan International Coffee Week hari ni sebenarnya dia ada dua tempat guys, dua section, which is section yang untuk indoor dan juga yang outdoor ni guys. Yang dia bawa korang ni sekarang ialah tempat outdoor, which is sekeliling tempat ni ada coffee shop and adalah barang-barang yang lain lagi guys. Tapi guys, dia belum masuk lagi dalam, which is section yang indoor tu. So dia rasa dekat sana tu mungkin lebih padu, mungkin lebih hebat. So ya, jom kita pun dah puas dah pusing dekat luar ni. Jom kita masuk guys, tengok apa yang ada kat dalam. So guys, ni yang dia kata dekat indoor, nama dia Coffee Playground guys. So jom kita masuk dalam Coffee Playground. Tengok guys apa yang ada dekat sini, jom. So guys, dekat dalam ni yang best sebenarnya guys. Sebabnya sini baru masuk je, dia dah nampak dah bau-bau beans coffee, which is sebenarnya dia nak mari sini sebab dia nak beli bean hari ni guys. Tapi keadaan sekarang ramai orang guys, susah nak buat video. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Baby, baby, you are really hurting me. Who is she? How can you reject me so damn easily? Who are you and what are we? Baby, baby, you are really hurting. Guys, lama dia orang tinggal dia. Kami tengok explore guys. Tinggal anak ni. Saya nak try fruity and nati boleh? Boleh. Dua-dua. Saya suka
Kalau fruity tu saya suka buat americano. Kalau ni tu. Kalau nanti lebih pada latte. Ya, susu. So yang ni nama dia cherry cake. So combination dia ada rasa strawberry sikit. Rasa berat sikit. Nah, try second. Jangan rasa strawberry. Betul. Yang ni second. Ya, sorry. Sorry, ni apa? Summer Place. Apa tu? Summer Place. Nama blend dia Summer Place. Tapi rasa taste dia lychee dengan peach. Abang boleh tahu dia memang pun tahu lah. Dia ada macam cheese. Dah. Ya, betul. Sedap manis. Dia lepas telan tu dia ada clean lah. Tu, rasa dia. Ni daripada mana bang? KL. KL. Tengok banyak Thailand, Indonesia. Yang tu dia kata yang ni dia tropical sunset. Dia rasa passion fruit, dia ada rasa mango sikit. Oh itulah, naik passion fruit eh. Yang ni overtime. Yang ni dia akan rasa coklat dengan caramel. Oh ni untuk latte ni. Ni apa betul. Boleh buat latte. So dia akan rasa biskop sikit lah. Tapi dia tak manis sangat. Aftertaste tu dia ada rasa manis tu. Rasa biskop eh? Dia ada biskop juga. So yang ni favorite paradise. First one. This one coklat dengan floral. So floral ni akan rasa aftertaste. Lepas abang telan tu, abang terminum je. Abang rasa ada punya high tea tu. Okay. Betul-betul. Tropical fruit. Itulah aftertaste dia ada floral kan. Ya. Ni sedap. Ada guys. Dia sekarang fasa tengah gila americano. Tapi tu ada rasa minum americano yang jenis campur dengan lemon dan juga madu. Ada orang beritahu saya dia punya ni kan rose date ni dia ada expired tetap kan lagi lama lagi sedap ada tak orang kata macam masuk angin apa tak ada lemah apa semua tak ada sebenarnya. Nah, dia actually yang ni rose date ni kena kira daripada sekarang. Contohnya 3 hari bulan 6 dia dah boleh rest, dah boleh brew atas 7 hari. 3 atau 7 hari. So kalau atas seminggu tu dah boleh guys. Alamak, ni jadi kedai yang pertama dia beli bin hari ni guys. And ya, tadi abang tadi dia bagi dia cuba. Boleh dikatakan dia cuba semua bin yang ada dekat sini. And ya, rasa ada tadi dia kata ni ada note strawberry, memang betul rasa basah-basah sikit. And ni passion fruit. Tapi dia beli yang ni hari ni guys. Sebab yang ni dia ada mango dan juga lychee. boleh follow. Oh, Mana-mana kafe yang berminat dan try blend-blend baru. Boleh. beres. So kalau kafe-kafe mana berminat nak try benda yang baru tu boleh try lah Kiss Coffee. Daripada KL ni kita punya local brand guys. Thank you. Guys, tadi dekat Kiss Coffee ni dia recommend dia untuk pergi kedai sebelah dia cuba bin yang ada note watermelon guys. Honestly dia tak pernah try lagi watermelon punya note. So jom kita cuba guys, tengok macam mana. Tadi kedai sebelah kata ada jual yang note watermelon Oh ya. Berapa harga ni mah? Ni berapa harga? Satu cawan 15. Kalau bin saja? Bin aja. Oh tak cuba bin. So kalau nak beli juga ni boleh kena online? Boleh online Google. Okay. Good Vibes Roastery. Good Vibe Roastery. Daripada mana bang? Tahu dia rasa macam nak cuba guys dia punya ni watermelon punya note ni. Wow, sebab tak seumur dia tak pernah try taste note macam gini. So ya, tapi tu tak ada rezeki guys hari ni. Abang ni kata dah habis dah. So ya, apalah kita pergi cari bil lain. Dah, terima kasih dah. Watermelon guys, watermelon punya note guys. Wow. Guys, ni dia rasa macam dia familiar guys kedai dia. Assalamualaikum, sawadee-ครับ. Assalamualaikum. Hari ni pada mana TikTok? Tak YouTube. Saya YouTube, saya Sewit Batavia U1. Batavia. Ni jual bin Bin. Jual bin ke jual kopi? Saya tak jual lagi. Oh, ya ke? Apa daripada mana? Thailand? Thailand. Oh, ya ke? Patut pergi Thailand sikit. Tapi baju Malaysia tu saya ingat Oh, ni baju ni. Wow. Apa yang best lah? Yang semua kopi tapi 2 tahun lepas ke tahun ni saya ni Batavia. Batavia namanya daripada cerita Harry Potter. Oh, ya ke?
Saya nak dia ni ada butter yang karamel, pas soda susu. Oh. Nanti saya serve ke you. Saya beli. Lapor saya. No, saya. Lapor saya. Nama kau apa? Nama kau apa? Kedah. Ah. Nowhere. Guys, dia belanja kita pula guys. Aduh, dia sebenarnya plan nak bayar tapi tu lah. Sebab dia plan sebenarnya nak beli dia punya bin guys. Tapi dia kata dia tak jual bin. And dia record video kat kedai dia. So dia belanja free. Say lah, free. For you. Baik, thank you bos. Minum lagu ni. Susu mix dengan soda. Oh ya lagi. Baik, thank you. See. Dia bagi free ya. Guys, ni dia kata guys, kalau tengok atas ni dia dah tulis dah bahan-bahan yang dia guna. Kedai ni special guys. Nama kedai dia Knot Wear guys. Nampak tak? Come on guys, korang mari festival gini minum lokal. Sangat guys. Guys, dapat guys. Takut Ha. Kita tegak kita. Bismillah. Asana. Duduk. Sedap weh. Foam dia ni unik. Dia rasa macam dia bukan kopi. Sedap lah. Air gas campur foam susu. Oh. Sedap guys. Nowhere dari golok deh. Tak Mami main pula. Sedap Mami. Sedap deh. Berkrim. Krim. Coconut shake. Betul. Coconut shake betul. Terah coconut shake. Ya betul. Bagi mat. Coconut shake. Sedap weh. Serius sedap. Hujung-hujung je rasa coconut shake. Lepas tu macam bergas sikit Okay. Tak ada gas. Lepas tu buat petang tu aja minum gini deh. Tak ada. Macam tak ada jumpa kat tak ada siap. So guys, jom kita try. Tadi tak sedar habis tu dia bagi free tau guys, serius. Dia bagi free kat kita. So kita try tengok. Sebab tadi dia play asal dia nak beli dia punya bin. Dia ingatkan dia jual bin punya tak. Dia jual air guys. So ya, jom kita try. Serius, sedap gila. Dia pernah try dah dia air gini tapi dia tak ingat kat mana. Tapi memang sedap guys, dia memang sedap. Tak sure apa ya sebab dia bagi free. Serius guys, dia bagi free. Nama kedai dia Nowhere. So dia tak tahu berapa harga. Apalah nanti korang check up lah guys. Dia orang ada kafe dekat Golok. So nanti guys dekat Butterbeer ni dia bagi tekad dalam ni ada butter syrup. Yes. Rasa yang best tu sebenarnya butter syrup guys. And ada juga caramel syrup. Lepas tu dekat bawah sekali tu dia letak soda guys. And kalau korang pasal awal-awal video tadi dia ada buih-buih atau foam atas tu. Tu sebenarnya foam susu guys. So ya. Dia tak nak kita tahu harga berapa sebab dia dapat free. Tapi korang kalau pergi Golok kena try guys. Korang kena try. Sedap. Kalau panas-panas best menu tak? Ya. Kalau panas-panas best menu. Oh, best lah. Ya. Dia dah harga. Kalau panas-panas, kalau rasa nak tambah Energy. energy, Dan refreshing tau. ya, fresh. Guys, ni. Nowhere nama kedai. Ya. Ya, nanti guys next vlog kita akan pergi dekat Golok. Boleh jumpa Abang kat sana? Abadi. Abadi, ada. Abadi. Ada. So guys, next time next vlog nanti kita akan pergi dekat Nowhere guys. Kita buat satu vlog tu. Kita pergi hunting dekat sana. Alamak guys, tengah rekod tadi tiba-tiba bateri habis pula. So ni baru tukar bateri. And sekarang dia dekat Samakom Coffee. Which is sebenarnya kedai ni Auni dah beli dah. Auni, dah biasa beli kat sini Sedap tu. Dekat mana nanti buat Tabah. Customer. Mula. Tadi ni dia orang pernah cuba dah Samakom Coffee. Dia kata sedap. So hari ni jumpa lagi dekat KB guys. Ya. Saya owner lah tapi tak tahu mana. Guys, dia orang beli latte, tak beritahu dia apa guys. Timeless. Oh ya, bukan latte. Jom kita try guys. Ni Butterbeer. Sedap guys. Coconut shake. Apa nama dia? Ni cheesecake. Mix.
Cheesecake mint. Sedap. Tapi dia rasa macam manis lah. Lacak waterfall ya. Dah lihat kamu. Guys, kita tengok Su guys lah. Air peri. Jangan lah. Terima kasih dah. Guys, dia orang ni puji abang ni aktor Thailand. Dia dapat. Ha? Boleh every ha. Guys, dia punya plan, dia memang nak pergi cari satu lagi beans guys. Tapi tu lah, tak jumpa beans yang kena dengan tekok. Satu je kita jumpa dekat Kiss Coffee je guys. Yang lain dia tak jumpa lagi. Dua sekarang kita offer 80. Okey. Oh. Kalau 200 gram. 200 gram dapat 400 gram. Oh, okey. So boleh pilih mana-mana, dia tak semestinya kena sama. Oh, wah. Okey, kalau ambil blend, so dua jadi 60. Dapat setengah kilo. Okey. Saya nak try yang single origin. Boleh tak rekomen saya paling best? Okey, saya recommend awak suka bold ke fruity? Dua-dua saya suka. Okey. Saya bagi awak yang try bold dulu. Saya letak sini jap boleh? Boleh. Okey. Ayo. Ini ais, tapi kita brew ais. So rasa dulu. So yang ni Brazil. Okey. Okay, single origin Brazil. Ini memang typically Brazil. Alright. So yang ini adalah Nicaragua. Paraguay. Oh ya, Nicaragua. Rare nak dapat Nicaragua. Apa note dia ni? Taste dia. Note dia Nicaragua, citrus, brown sugar, toasted nut. Dia tak terlalu, dia bold tapi masih ada sweetness dalam. Yes. Yeah. Dia tak macam Aftertaste dia tu dia sweetness dia. So dia ada rough sikit. Yes. Orang yang suka kick memang akan ambil Brazil. Kalau nak ambil subtle, sweet, Nicaragua. Tapi nak dapat kopi from Nicaragua, banyak orang Susah. tak ambil. Sebab Sebab mungkin tak banyak orang fan ataupun orang tak educate nak minum Nicaragua. Selain Nicaragua ni sedap ke? Sedap. Ya, betul. tapi kata yang manis hujung. Betul. Aftertaste je. Ya. Saya bagi different kind of Nicaragua, tapi ni dah habis. Tapi ni Nicaragua juga, tapi yang high end sikit. Oh, banyak Tapi sangat. habis dah, kurang tak banyak. Ni lebih Ini lagi ni masam sikit lah. Ya, betul. Ni yang best eh. Ya. Tapi tadi tu okey juga kalau pandai brew dapatlah manis dia kurang sikit. Sedap ni. Ini nama dia Amarubi. Okey. Dari Brazil tapi dia geisha. Okay. So geisha ni kopi antara paling mahal dalam dunia. So bentang. Dia kalau kan Rasa lah dah premium. ni satu Dia tambah dia tu lagi gila lah. 65. Saya tinggal 4 betul je. Saya dah jual banyak dah. Saya tinggal 4 je. Oh, dia banyak rasa. Ya, yang ini beza Brazil dengan Brazil ni. Tapi dia sejuk dia rasa mungkin benda tu boleh ganggu lah. Tapi beza kan rasa dia keras kan. Satu lembut sikit. Dan ni yang Ni santai. dia santai ya art coffee sebenarnya. Pasal ni coffee competition. Ni sedap oh. So kalau durian, tahu kan ada Musang King, ada IOI. Oh, sejak ke rumah mak tu. So yang ini kira dia orang Musang King lah. Geisha ni yang paling mahal. Oh. Maknanya jenis kopi yang paling mahal. Geisha tu maknanya macam Musang King. Yelah ya. Atau Dia black top tone notch lah. Dia black tone lah. Oh. Oh ya ni sedap ni guys. Ya. Apalah kita bayar tadi. Tadi berapa saya tak bayar lagi tau. Yang ni Itu lah. Alright. Terima kasih. Sama-sama. Ni dekat mana KL lah? KL betul. Kita Emery, so Emery Roastery, so kita ada roastery sendiri dengan akademi sendiri. Wow. Yes, kalau nak belajar kopi tu boleh. So ni dekat dia, saya masuk kat dalam. Okay, terima kasih. So ni Emery Join Roastery nanti boleh. sama dia dah. Oh itu. Oh sendiri. Ada trainer dia juga. So nanti boleh pergi sini. So ni Emery. So kalau nak train kopi, pergi kat tempat. Beres. Terima kasih. Sama-sama. Walaupun dia dah terlambat, tapi dia rasa dia nak beli juga satu lagi beans guys. Jom kita tengok apa yang dia akan beli ni. Sebab ni sekarang dah 2 dah beli, tapi total damage kita dah RM100 baru lah. So ya, why not kita cari satu lagi guys. Guys, sekarang dia dekat roller roasted. So dekat sini dia saja je tengok-tengok dia punya bean. And akak ni recommend dia 2 bean guys. Which is yang pertama yang ni. Yang ni dia kata dia ada rasa-rasa pisang, banana, and ada juga rasa mango. And the next one ni akak ni recommend yang ni guys. Which is yang dia memang cari lah, yang rasa-rasa macam lebih ke seakai ke watermelon guys. Yang ni dia kata masam, lepas tu dia ada manis-manis yang lebih lah. Ni yang mana? Watermelon. Sekejap. Ni watermelon guys. Kalau satu gelas
Satu. Ha? 45. Okay. Oh, sedap. Mula-mula guys watermelon. Sedap. Guys. First note dia guys. 100% guys watermelon. Susah buat dapat benda bin ni note dia ni. Boleh saya nak satu? Saya nak yang ni satu. 1 gram eh? Boleh. Watermelon. Daripada mana ni? Thailand ni? Ini kat mana kedai? Thailand mana? Ha? Mana ni? Syara eh? Bawah Menara ke? Guys, banyak kita beli bin hari ni guys. Tapi okey lah sebab benda ni susah. Ada QR tak? QR ada. Tapi kena pakai baht. Guys, tengok bayar pakai Thai baht guys. THB. Oh, tapi itu lah sedap lah guys. Dia rasa pun antara bin yang dia rasa best hari ni dia beli. Mungkin yang ni guys. Mungkin lah. Tapi tak apa, kita buat lagi vlog lagi. Okay. Boleh. Boleh? Dia susah. Bukan RM300 guys. Di RM40 guys. Tapi dia lebat. So nampak RM300 lah. Nampak mahal RM300 bah. Boleh. Terima kasih. So guys, hari ni dia beli 4 beans dekat kedai yang berbeza. By the way, dia rasa yang paling best sekali mungkin yang last tadi guys. Sebab dia ada note watermelon, dia ada taste watermelon. But yeah, mungkin dia terror dalam calibrate, mungkin dia tak terror. Tapi dia rasa lah, dia harap-harap sangat nanti dia balik. Oh, terima kasih. Wow. So guys, total di Mesh hari ni hampir RM200 lah ada. Mungkin bawah 200 untuk 4 kedai yang kita beli bin hari ni guys. Alhamdulillah semua kedai dia beli single origin. So ya, tak sabar nak try. So guys, dia dah jumpa dah Mami and the gang. Jom kita tanya dia orang guys. Agak-agak dia rasa berapa yang dia spend hari ni. Mami, hari ni Abby beli 4 beans dekat kedai yang berbeza. Mami rasa berapa total spend hari ni? RM100. Okey lah, 1. Su rasa berapa Su? 70. Hari ni mak kami beli 4 beans. Ada lebih 150. 150. Su? 200 lebih. Mami? 1.5. 1.5 150. Berapa? Tengok vlog ni berapa habis. So guys, dia nak tanya, antara semua korang beli hari ni, kamu paling best sekali? Mami ke tu main cheesecake su cheesecake mix. Latte cheesecake dia. Bukan latte susu. Yelah, dia susu tu masuk latte. Betul Ni yang ni mai. So, Paling sedap malam ni butter beer kat Norway. Kena pergi kat Golok. ni yang free. Kena repeat kat Golok. Ni yang kita dapat free tadi guys. Oh, dapat free. So ada dua. Mula-mula ni sama dengan ni. Butter beer guys, kena try. Only in Taba. Taba Thailand. Golok Thailand guys. Mama, nama dia Norway deh. Butter cream dia. Norway butter beer, yeah. So next, Ni pun sedap, free guys. Sedap dah. ni apa ni? Air jus orang ni. Orange juice lah. Mana kedai ya? Samakom. Samakom coffee dekat mana? Taba. Kat Taba. So guys, kalau korang tak cerdas, semua kedai, semua air, semua flavor ada dia punya strong yang tersendiri. Tapi paling best untuk malam ni, of course guys, kedai yang tadi yang bagi apa butter beer tu, yang bagi free. Untuk malam ni dia rasa situ yang paling best. Habis Samakom coffee pun best juga. And yang paling tak best, latte Mami tadi guys, sebab dah manis sangat.